Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu kembali. Lama saya tak buat video. Tak apa. Dalam video kali ini, saya nak share satu yang sangat menarik. Okey, nama saya Kamarudin Ambak. Saya dari Universiti Tunku Islam Malaysia. Selamat datang ke channel saya, Nur Ambak. Okay, dalam video kali ini saya nak share satu platform ataupun interaktif link yang boleh kita gunakan untuk generate kita punya website ataupun landing page atau home page. Lebih mudah kita kata landing page. Apa itu landing page? Kita boleh create satu page yang boleh menarik apa-apa saja yang kita nak kongsikan dengan pihak luar sana untuk memperkenalkan kita punya produk, untuk tarik pelanggan kita atau membuat sistem yang baru dan sebagainya. Sangat menarik. Jom saya share. Okey, ini paparan phone ini yang sini ni phone saya So inilah yang saya masukkan dengan interaktif link. Kat sini ada link dah, interaktiflink.co Okey. Bila kita gunakan platform ni, kita diajar untuk create satu landing page ataupun apa-apa inovasi berdasarkan paparan kan. Okay, kat sini saya contoh apa yang saya dah buat. Contoh satu, saya buat yang latest saya buat dalam 17 bulan Mei itu. Okay, landing page untuk belajar Quran secara online untuk anak saya. Anak saya mengajar Quran secara online. So ini landing page untuk anak saya. Okay, macam mana nak sertai kelas Quran ni. Okay, nama penuh peserta, umur peserta kan. Kita limitlah kepada remaja saja. Okay, nombor telefon dan email lah. Okay, hantar pendaftaran. Dan ini dia punya logo untuk anak saya punya page. Dan ini CJ-CJ yang berkaitan kelihatan anak saya mengajar Quran dan sebagainya lah. Okay. And then, ini saya punya boleh katakan homepage ataupun website saya lah. Okay. Okay, ini website saya. Background. Ini latar belakang saya lah kan. Kemudian qualification untuk profesional saya. CJ berkaitan. Kemudian saya punya kursus yang saya ajar kat universiti. Okay, apa kursus-kursus yang berkaitan latihan, kontak sosial media saya. Dan ada juga saya buat satu landing page untuk produk adik bongsu saya. Adik bongsu saya ni dia minat buat wow Jadi inilah wow maker Ini hasil kreativiti seni adik saya dah kan. Ni saya tunjuk dalam link ni lah atau landing page ni. Dan boleh tempat. Kat sini ada kontak melalui WhatsApp. Kalau kita tekan dia akan ke WhatsApp dah kan. Okey. Selain tu ada juga saya tengok peserta dalam pengguna link ni, dia create satu yang sangat wow. Saya kata wow lah kan. Sebab tahap macam ni saya rasa sangat luar biasa lah kan. Ciptaan atau hasil kreativiti So apa yang mereka buat ni adalah sesuatu yang sesuatu yang sangat-sangat mudah dan kita boleh explore benda ni. So macam mana nak buat ni? Okey, saya tunjuk step dia First, okey, tuan-tuan di luar sana ataupun audien di luar sana perlu subscribe kepada link ni. So macam mana nak subscribe link ni? Senang saja. Scan QR code ni. Kalau tak dapat scan QR code ni tak apa. Nanti dalam link description dalam video saya akan bagi. Klik saja link tu, daftar. Bila kita klik dalam video dalam QR code ni, apa kita akan tengok saya scan dia punya QR code ni. Okey, boleh. Ini website dia ni, nampak tak? Ni kita akan buat satu tempahan ataupun langganan RM69 untuk setahun. Tetapi hasil dia tuan-tuan akan diberi, ini saya tunjuk dia punya apa yang kita dapat daripada langganan kita tu. Kita akan dapat membuat satu inovasi landing page, home page ke sebanyak 100 link ataupun yang tadi sendiri lah macam-macam kan. 100. Banyak sangat datang depan. So macam mana nak create ni kan? Yang saya buat tadi kan, saya buat satu contoh yang sangat mudah. Okey, kita create new. Okey, nak buat apa contoh? Okey, kita nak buat home stay tempahan homestay. Okey, rumah Ina Desa. Tulis apa pun nak tulis kan? Kat sini ada coding.
Okey, coding ni lah yang susah sikit nak buat sebab macam ini macam nak buat? Sebenarnya senang saja. Okey. Tuan-tuan di luar sana boleh guna apa-apa saja chat GPT ataupun AI. So saya biasa guna AI, chat GPT ataupun Copilot. Sekarang saya nak guna contoh Copilot salah satu AI. Okey. Buatkan ini prompt ataupun arahan buatkan satu landing page menggunakan landing page untuk tempahan homestay dengan coding HTML, JavaScript, CSS, Vanilla. So ni yang basic Ini prompt yang basic. So kita tengok apa yang dia bagi dalam coding. Okey, dia dah bagi coding ni kan. Okey, bagi coding. Okey. Nampak kan dia bagi coding Okey, sekarang ni kita arahkan dia gabungkan semua coding jadi satu. Sebab kita nak compilekan dia supaya semua coding jadi satu. Nampak tak? Ni dia tengah baca dah ni dan dia akan compile. Ambil masa sikit lah sebab yelah panjang coding. Kalau kita nak tulis sendiri sangat panjang lah kan. Okay, now kita dah ada coding ni. Kita copy ni. Nampak? Copy tu. Pergi balik tempat yang link interaktif link ni. Kita masuk je coding kita. Okay, now kita ada kan? Kita submit. Okay, successfully. So now kita tengok apa yang dibuat. Sekarang dah ada dah basic kan, nama, tarikh dan sebagainya. So kalau kita rasa kita nak lebih menarik, kita pergi balik ke chat tadi. Okay, kemaskan UI. Nanti dia akan kemaskan tampilan dia supaya lebih cantik, lebih menarik. Okay, sekarang dikemaskan. Tengok coding dikemaskan. So kalau kita copy ni agak jadi macam mana? Lagi menarik lah kan? Kita tunggu dia buat. Okay. Masa sikit tuan-tuan masa sikit. Okey, saya akan lebih patah lagi kemaskan juga UX, user experience. Tadi UI, user interface. Sekarang dia buat tambahkan lagi kepada user experience. Dia itu command ataupun arahan yang biasa kita buat dalam program, tapi tak apa, ini kita gunakan chat AI buat. Kerja kita lebih mudah Kalau tak biasa guna Copilot, guna chat GPT sama je. Kalau nak lebih advance, guna DeepSeek atau Grok, banyak lagi platform lain Okey, dia dah siap dah dia buat. So kita copy saja Kita copy saja. Okey, sekarang dah copy, kita pergi balik kepada tempat kita ni kan. Okey, kita pergi dekat link yang kita buat ni kan. Tadi kan, kita edit. Bila tekan edit, kita select all, kita clear dulu coding lama. Clear, paste coding baru. Nampak coding baru. Okey, lepas kita paste coding baru, kita save. Kita pun close. Dan kita tengok apa yang dibuat pada tempat kita ni. Okey, nampak tak? Dia dah ada dah dimasukkan tempahan, contoh dan sebagainya lah. Untuk menarik lagi, kita boleh tambah gambar dan sebagainya. Untuk gambar ni dia ada tools juga. Iaitu dalam interaktif link ni, sini kita ada untuk create link. Satu kat atas ni, create link. Satu untuk apa? Untuk bubuh gambar atau letak gambar. Ini letak gambar ni kita kena upload sendiri lah. Dia ada lagi dia punya modul dan sebagainya yang boleh kita belajar. Saya ingat itu pun dah cukup baiklah kan? Okey. Saya harap apa yang saya kongsikan ni memberi satu pilihan kepada pengguna luar sana untuk dapat satu asas dan mudah dan sangat mesra pengguna. Saya pun sebenarnya tak ada asas untuk buat website yang advance macam ni, atau bukan advance sebenarnya. Nampak cantik lah. Dia kita buat cantik macam profesional. Tapi caranya lebih mudah dan pantas. Maknanya orang yang tak kerti apa-apa pun boleh buat dengan tunjuk ajar dan tim yang mereka telah ada kan. Itu adalah dia punya grup kan. Bila tuan-tuan subscribe atau langgan dia punya interaktif link ni, tuan-tuan akan masuk satu grup di dalam grup WhatsApp dan juga grup Telegram. Di sana tuan-tuan akan belajar tutorial dan supportive team dia sangat bagus lah. Dan juga dia live di TikTok setiap hari untuk ajar tuan-tuan macam mana nak buat inovasi dalam interaktif link ni. Saya harap apa yang saya kongsikan hari ini beri manfaat kepada semua di luar sana untuk belajar sesuatu yang baru dan kita dapat sesuatu yang sangat bermanfaat. Saya itu saja untuk saya kongsikan pada video kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton, dan jika suka like dan share video ni. Kita jumpa dalam episode akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu di kongsian yang seterusnya.